Hey, what's up guys? Korang dah balik daripada supermarket tapi tak beli tempe? Itu bukan masalah saya. Sebab kita dah bagi tahu hari ni kita nak buat sambal tempe. Cara dia senang je. Resipi ni untuk satu blok tempe. Kalau nak tambah boleh lebihkan lah. So tempe ni korang boleh potong nipis-nipis dan kita goreng. Goreng kosong je, tak perlu garam, kunyit semua tak perlu. Bila golden brown dah boleh angkat. Okay, next kita perlukan dalam 10 biji cili padi, 2 lada merah besar, and dia perlukan separuh tomato, separuh bawang merah dengan 5 ulas bawang putih. Cili-cili ni korang kena potong tau. Kalau tak dia meletup masa goreng nanti. Goreng dengan minyak panas sampailah dia layu cantik macam ni, boleh angkat and boleh tumbuk. Tumbuk sampai dia lumat macam ni, and then barulah kita tambahkan seasoning lah. Macam biasa kita letak garam, gula, sebut perasa secukupnya. Lepas tu baru kita masukkan hero of the day, tempe yang kita goreng tadi. Tempe ni korang jangan tumbuk hancur sangat tau, nanti dia lumat sangat. Kita nak still ada crunch dia, ada kruk-kruk bila kita makan nanti. And the best part ialah telan elok kejap, kita perahkan 5 kasturi, bagi dia rasa masam-masam pedas tu, makan nasi putih sangatlah sedap. Okey, nak lagi sedap kita gorengkan something. Boleh goreng ayam kunyit ke, nak buat ikan kembung goreng ke, telur mata pun dah sedap dah. Lepas tu korang hidangkan nasi putih panas-panas, letak timun sikit, ada ulam letak ulam, letakkan ayam, letakkan sambal tempe kita dah tumbuk dengan 5 kasturi tadi, and tambahkan sekali dengan kicap. Bagi dia rasa balance masam pedas manis-manis makan ni. Sangat sedap. Buat sahur boleh, buka puasa pun boleh juga. Okey, selamat mencuba.